Nama dia Bella. Semua orang kenal dia. Pelajar terbaik, pelajar contoh dan harapan semua orang. Dia tak pernah gagal, tak pernah berhenti. Seolah-olah kalau dia berhenti, semua akan runtuh. Aku selalu ada. Bella, jom Farhan. Aku tengok kamu baru join kan. Seperti best je. Dengarkan dia. Temankan dia. Result dah keluar. Kau tahu kan, semua orang tanya pasal kau. Cousin-cousin kau semua dah kerja bagus. Janganlah malukan family kita. Kau je harapan kami, Bella. Dia tidak pernah dibenarkan untuk gagal. Walaupun dia tak nampak aku, tapi aku selalu di sisi dia. Tapi dia buat keputusan yang tak patut dia buat. Bella? Oh, Bella. Mula-mula, aku ingat dia cuma penat. Aku tak sepatutnya tengok. Tapi disebabkan firasat ingin tahu aku tengok juga. Dia dah tahu semua jawapan sebelum orang lain mula. Salah ni. Salah? Apa yang salah? Kau tipu Bella. Ini realiti sekarang, Salwa. Aku buat apa yang aku rasa perlu. Bella, kau tahu kan semua orang percayakan kau. Sekarang kau salah ni. So, kan masalah aku? Dia tak menyesal. Langsung tahu. Dia yakin. Tapi bukan sebab dia betul. Tapi sebab dia menang. Kadang-kadang nak jadi yang terbaik, orang sanggup buat apa sahaja. Menipu, berpura-pura, atau menjadi seseorang yang mereka sendiri pun tak kenal. Bella. Kau tak penat ke Bella? Penat tak penting. Yang penting aku dah puaskan hati semua orang. Dengan Kau cara masih yang tak tak tahu betul lagi ke? Dunia sekarang punya kisah pun. Apa yang betul, apa yang salah. Yang diorang kisah, siapa yang menang. Dan kau rasa kau menang? Walaupun kau dah tipu orang. Kalau dah semua orang percaya, tu bukan tipu. Kau tengoklah diri kau kat tahap mana. Jadi, apa yang salah? At least aku tak tipu orang. Memanglah kau tak tipu. Tapi kau takkan pernah cukup.